Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video pertama yang saya tunjukkan muka saya lah dalam saya buat perkongsian ilmu pengetahuan tentang teknologi kereta Polo Alza Advance ini. Pada video kali ini saya nak jelaskan dan terangkan apa beza lampu Adaptive Driving Beam ADB, Intelligent High Beam yang ada pada kereta-kereta Proton dan juga Auto High Beam yang biasa ada pada kereta contoh Honda City, Myvi, Azia. Okey, dalam ketiga-tiga jenis lampu ni, yang teknologi yang mahal adalah ADB ni tadi, yang paling mahal lah. Sebab teknologi ni dia menggunakan sistem metrik. Lampu LED dia mengikut petak-petak lampu, petak dekat tempat lampu lah. Dalam satu lampu kan dia ada petak, satu petak LED, satu petak lah. Saya terangkan Auto High Beam dan Intelligent High Beam. Dua-dua ni sebenarnya adalah sama. Sebab fungsi dua-dua ni dia just, kalau ada kereta yang arah bertentangan dia akan low beam. Kalau ada kereta yang depan dia pun, ni kereta yang IHB ataupun Auto High Beam, ada kereta depan dia akan low beam kan saja. Kalau tak ada kereta, jalan kosong waktu malam, dia akan high beam. Dia buka dan tutup low dan high beam secara automatik sahaja. Kalau ADB ni dia advance sikit sebab dalam satu lampu, macam kereta ni Alza Advance, dalam satu lampu tu dia ada 6 ke 8 petak lah, macam tu saya tak silap. Dia ada petak dalam satu lampu. LED dia ada terbahagi kepada bahagian lah. Okey, fungsi dia, contoh kita aktifkan ADB, dia buka lampu, semua dia tinggikan. And then kalau ada kereta arah bertentangan sebelah kanan kita, dia akan tutup. Lepas tu ikut partikel ni buka, ni tutup, ni buka, ni tutup, ni buka. Dia bergerak, lampu tu bergerak macam ni lah, ikut kereta. Contoh mula-mula kereta tu dari jauh, contohlah dari jauh, dia akan tutup ni. Lepas tu dia dah dekat sikit, dia akan buka ni, dia akan tutup ni. Dan dekat lagi dia macam ni. Macam tu lah, sampai dia dah limpas kita, baru dia buka lagi secara perlahan-lahan. Dan lampu sebelah kiri, tiada kereta, dia akan stay lah tinggi. Depend juga, kalau masa dekat corner kan, corner, lampu sebelah kiri ni pun menyuluh kereta yang arah bertentangan kita. Dia suluh, dia pun akan bergerak juga. Kebiasaannya lampu ADB ni, dia ada cornering light. Cornering light tu adalah kalau kita pusing steering sebelah kiri ataupun kanan, lampu ni kan kiri dan kanan, lampu yang paling depan ni dia akan suluh pergi arah steering kita lah. Kalau kita pusing kiri, dia akan pusing kiri. Kalau kita pusing kiri, dia akan suluh kiri. Kita pusing kanan, lampu kanan akan suluh ke kanan. Lampu yang ni paling depan ni, dia akan suluh lah. And then teknologi ni antara tiga-tiga tadi, ADB paling advance sebab dia boleh bergerak lah. Dan saya nak tunjukkan macam mana cara nak aktifkan ADB pada Polo Alza. Kita buka lampu lah. Contoh saya buka lampu ni sekarang auto kan. Saya buka lampu, dia ada tulisan A, lampu dan A. Ni dia. Saya tutup, tekan sekali, dia tak ada kan. Okey, saya buka, dia ada. Ni tanda dia dah aktif. Okey, macam tu saja. Sekarang masih terang lah. Ni saya punya view lah.
Depan sana, depan ni tempat orang main golf lah. Ni orang main golf. Okey. Itu saja perkongsian dan penjelasan saya berkaitan dengan tiga-tiga jenis lampu ni tadi. Jadi paling advance, paling teknologi yang mahal adalah ADB lah. Sistem ADB, lampu ADB. Dia akan kekalkan mata kita walaupun suasana gelap, jalan gelap. Dia akan kekalkan keterangan dia sebab dia boleh bergerak, satu tutup, buka, macam itulah. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis ni. Semoga ilmu perkongsian yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.